Assalamualaikum. 3 perkara berkaitan koperasi. Yang pertama, koperasi adalah syarikat bersama-sama. Makna kata, kalau kalian pernah dengar perkataan koperasi itu bermaksud syarikat bersama-sama. Yang kedua, untuk menjadi sebahagian daripada koperasi, kalian kena menjadi ahli koperasi. Bermaksud kalau kalian nak apa-apa melibatkan diri dengan koperasi, perlulah menghantar borang permohonan menjadi ahli dan menjadi ahli koperasi. 3 ni paling penting lah, paling menarik, iaitu setiap jadi ahli koperasi, mereka akan berpeluang mendapat dividen. Mana kata setelah kalian bersama-sama tadi mengusulkan syarikat itu, kemudian ahli pun aktif, dan di akhir rancangan ini, bila pusingan 1 tahun itu, kalian akan mendapat peluang untuk dividen. Ya.